kita nyari sama nak? Boleh? Gentle. Okey, sekarang ni kau pandai menari apa? Aku tanya kau. Aku buka lagu. Sekejap. Kau Okay, ikut kau je buka lagu lagu ni. kau dulu. Aku nak tengok lagu kau dulu. Okey, sabar sekejap. Kita jumpa di depan nanti. Okey, buat juta. Okey, yang tu kita buat nanti lah. CB tu kita buat nanti. Nanti orang kata aku goreng pula. Sekejap. Kau dah sembang? Ya, buat orang dah menari nak tengok. Macam ni tak boleh menari. Kita kena aku buka je lagu ni, kita sama-sama menari. Macam mana? Nak. Aku okey. Okey, kau berdiri dulu. Kau nari dulu lagu apa aku nak tengok kau nari. Mana aku tahu lagu kau. Patuh. Okey, kau nari dulu. Apa? Okey, kau nari dulu. Kau ajar macam mana tarian kau. Okey, jadi kau ikut Jangan aku ikut. Jangan Kau tak ikut, memang aku tergajang kau dari belakang. Aku ikut, kau relax je lah. Kelang kabut lah dia ni. Ingat. Yang patut. Macam tu, kena ada sikit tau. Macam mana? Macam tu? Okey, sekejap, kau tengok step dia. Benda ni kau tak boleh lupa. Okey. Kau menari apa ni? Dini kau jangan ni banyak soal boleh tak syaitan? Tak best lah kau punya tarian ni. Okey, kau tu apa tarian kau boleh buat? Kau nak tengok ular keluar? Mana ada ular besar sawa ni? Mana ada besar macam ni usi ular Tak, kau nak tengok ular? Tak, aku tanya. Tak payah, kalau kau badan macam ni, aku nak tengok gajah menari. Gajah pula. Gajah mana lah? Aku tahu macam mana. Mana ada ular besar macam ni, gila? Tak apa, ulat ke apa kan dari dulu. Menari. Kau... Ryan! Weh Ryan, dia nak lawan ular, dia cakap. Adu kalam, thank you adu kalam. Ni kau betul kan? Kau bukan sayang aku kan? Kau duduk tepi. Okey. Kau betul nak lawan dengan aku. Ni kau tengok dia buat apa ni, tarian ular telan lembu. Okey, buat. Ulat cakap, ulat. Kau nak buat ular telan lembu. Apa dia buat? Dia nak buat tarian ular telan lembu. Awak tunjuk sikit, Abang Bob. Yen, kau lawan aku Yen, okey tak? Tak, awak tunjuk dulu. Aku tunjuk dulu. Buka lagu Yen. Buka lagu Yen. Yang padunya. Tengok Bok dulu. Dah masalah ni tarian Bok nak menari macam nak Bok obes ni. Ya, dia buat yang telan lembu ya. Bok nak beli ADV 20 biji. Bob nak beli ADV 20 biji. Berapa minit kan? Year 1 pula dah Yen. Bob nari dulu Bob. Nari dulu. Cepatlah. Aku dulu ke Ryan dulu? Engkau dulu lah. Okey. Kejeta. Okey. Ali minta. Ya. Apa lagu kau selalu nari Ryan? Aku pakai lagu kau. Buka je. Sawah padi. Buka sawah padi. Sawah padi. Thank you Papai. Okey. Kau bagi nampak jelas Bob Relax lah. Aku gentle lah. Kalau jadi kita buat pasal ADB. Sekarang kau menari dia Bob. Mana ni sawah padi remix ni? Kau buka Bor panjang. Relax ya. Kau mesti pakai haji nak motor banyak Bob kan? Rambut tengah tak ada. Rambut Duit banyak. Ini tanda orang kaya. Orang banyak berfikir. Duit banyak kau pergi tanam rambut lah. Weh, ni maksudnya orang banyak berfikir. Orang kaya. Sembang 20-50 juta. Kau cepat sebab buat. Sekejap. Kau nak aku nari ke tak ni? Rambut pun sikit. Nak. Sabar. Mana lagu ni lagu Bagi Bob besar. Okay. Ya. Ni lagu kau Kita buat. Betul. Bob accept. Bagi kau besar Bob. Okey, cepat. Weh, aku seorang. Yelah, kau menari lah. Menari. Bob. Kita kau kari. Ini macam ni. Ular telan apa? Ni kan? Ni ular telan lembu anak konda. Boleh tak boleh? Takkan yang tu je. Weh, apa benda macam tu Kau buka step kau pula. Aku nak tengok step kau pula. Apa? Dia buka macam gini dah habis. Aku ada rahsia.
Tarian Ular rasa. tak ada rambut ke apa? Aku ada tarian rasa. Tak, kau buka dulu. Kau buka sikit. Aku baru buka Terima sikit. kasih, Bob. Yen. Aku baru buka sikit, satu, aku Yen. tak buka Kau punya semua yang lagi. power punya, Yen. Tak, masalah aku takut dia mengah nanti tu. Tak apa, tak kisah. Nanti kita panggil doktor. Doktor dah ada kat bawah, dia standby. Oh ya, apa boleh. boleh dulu ni? Celih pun boleh jadi doktor lah. Van bulan sabit merah ada depan rumah dia. Ni Celih boleh jadi doktor. Tak. Yen, aku buka sikit baru. Okey, Dah Bob buka dah nak bagi yang macam mana? habis. Bob nak yang lembut ke yang betul-betul kasar punya? Ikut kau Yen, yang paling kau power. Yen, kau ambil yang kasar yang kau punya height-nya. Okey, boleh? Cancel dia ni. Cancel. Music tak kuat apa? Okey, jadi saya kuatkan balik. Okey. Kita bagi laluan kat Ryan dulu lah. Cancel. Oi, ni apa sultan kau ramai-ramai ni? Aku tak ada sultan pun. Bukan, cancel dulu. Bob, kita orang nak kau jadi sultan, Bob. Apa yang cancel? Oh, aku mana gerti main kata ni. Okey, sabar jap. Kita besarkan si Ryan dah. Accept, Apa? besarkan Ryan. Accept apa? Accept. Accept. Nak besarkan si Ryan. Lukas. 沙拉多黑社会，那是骗你的。对，哎沙拉没有黑社会，妹妹沙拉是情人的名很多。是情人的名很多。沙拉没有黑社会。 Macam tu, Bob. Okey. Okey lah. Kau buatlah betul-betul, Bob. Semangat Buat sikit. betul-betul, Orang dah Bob. nak tengok ni. Okey, aku buat lagi sekali. Okey. Tapi aku jujur lah, okey lah. Ryan punya ular, aku tak boleh lawan lah. Ni aku Okey. jujur lah. Yang penting kau janganlah buat macam ni sekejap je. Kita nak macam tadi, macam Ryan. Kau tengok lama. Okey, boleh. Kali ni aku cerita. Tadi aku buka sikit je. Okey. Okey, tadi aku buka sikit je. Tapi aku punya lagu lain sikit lah. Tak Okey, kisah, Bob. janji. Aku lagu ni apa panggil? Apa nama? Fentau. Jangan garu-garu, Bob. Kepala tu gambut dah tak ada tu. Jap, sabar. Kau jangan kelang Rambut rambut. tak nak tanam. Relax. Duit banyak. Awet banyak. Tentu anggur. Anjing Kau kenal. cakap rambut ni tanda kaya. Kau tahu tanda kaya. Memanglah kaya, Bob. Bob. Nak kaya gila tanam rambut. Tak. Sabar. Sibuk makan kambing seekor. Jap, sabar. Jap, Bob. Sebelum kau jap. Lagu dengar tak? Hello, bulan sabit merah. Standby depan rumah, Bob. Bob. Hey, okey, aku lawan kau. Kau relax kau. Weh, kuatkan lagu sikit. Kuatkan lagu. Bob. Lawan Bob. Lagu slow. Lagu Slow. Kuat lagi. Bob kena lawan Wah, Bob. aku dah Bob habis kena kuat lawan ni. Bob. Ha. Okey. Komen juga Bob ni kita kena. DJ Blue 2009. Ya. Sas. Boleh ke? Ha. Steady. Okey. Bob, dia Sekejapnya. Okey tak Bob, okey? slow lagi, slow lagi, Bob. Slow lagi slow. Weh, Bob. Slow, Bob. Jap. Aku muzik kuat sangat. Apa dia? Ni Bob, kita nak tengok ular makan lembu. Ni kau bagi makan apa tadi tu? Macam makan tikus. Ular lembu mana pula kau ni? Tak, lagi sekali. Tak ada. Kita orang buat lama. Kau buat sekejap Kau nak lama-lama kau bayar. Kau ingat ular aku murah ke? Kau Apa? dah kaya apa nak bayar apa? Alah, nak duit juga. Tadi cakap nak tolong orang susah lah. Malaysia Apalah. dah tahu Bob T20, Bob. Jap. Aku mengah ni sabar jap. Hotel Mengah pun. tak boleh. Bob, Mengah tak boleh beli walaupun gaya Mengah. Bagi dia tutup reta ni. Bagi Bob tutup reta. Kereta tu dia kata bahaya.
Putih pun besar Sport Remedy TV. Wan. Quick. Mana pula dia hilang ni? Bob, kau buat sekejap je lah. Tak, kau cakap apa tadi, Wan? Apa? Aku Putih nak ke besar, banyak-banyak tak Remedy? boleh lah. Kejap lagi kalau aku pensan, siapa nak tanggung? Ni aku dah kami telefon tak bulan boleh sampai lah. merah. Bob, kami ada kawan, Bob. Kita orang tak kaya, Bob. Tapi kita ada kawan-kawan bulat sabit merah ramai, Bob. Siapa yang sampai merah, Wan? Adalah Dr. Ravi. Doktor Ravi ada. Dr. Ravi ada. Doktor Banyak. Cerai ada. Kalau Wan yang Lucu jadi bang, doktor, thank tak you. boleh. Cukup rasa, thank you. Bob, kau tengok kan. Kau sekarang tadi apa mengah kan? Kaya-kaya mengah pun tak boleh bayar. Kau nampak? Dia dah mula. Macam ni dia yang itu. Macam mana ni? Kaya internet tak ada ni. Siapa yang tak ada? Tak, aku Tadi bateri ni tak ada connecting. ni. Okey. Bob. Ni sekarang ni, Bob. Bateri. Bob, Bob, kau dah okey, tengok Bob. aku lah. Sekarang ni kau tengok Wan patuh. Kalau kau boleh tiru Wan patuh, kau power. Apa dia patuh? Tadi dia tengok. Dia tak nak Yun. Nama Kenapa kau tak tengok? Step kau banyak sangat lah. Bob. Pelan-pelan je. Bob, dalam Okey, aku rumah buat kau- slow-slow. Apa sahabat tak? Okay. Bob, dalam rumah apa benda paling mahal, Bob? Nak tengok boleh tak, Bob? Slow-slow. Terus Benda slow, apa Bob. paling Kita tengok mahal? benda paling mahal dalam rumah orang. Benda paling mahal dalam rumah. Aku ni, nanti aku tunjuk Bob, macam aku kau menunjuk. jadi- dah. Menunjuk, Bob. Orang dah tahu, Bob. Kita tiga je. Kita tiga je. Biar kita tiga je Bob. Bob bukan orang tahu kau belagak. Kau memang dah belagak Bob. Kau jalan je. Kau memang dah alang-alang riak. Jalan je Bob. Alang-alang, Bob. Tunjuk, Bob. Slow-slow, Bob. Bangun. Bob, dalam Malaysia ni, Bob, kau je yang confident, yang aku respect lah confident kau jalan terus je. Betul. Tengok, Bob. Cepat, Bob. Cepat, Bob. Tak kena tengok apa. Telur. Telur buat apa? Telur agak-agak lah. Telur ostrich gila. Tak yalah. Yang benda yang paling mahal Bob. Yang kau rasa. Benda yang Benda yang paling mahal, Bob. Ini kalau aku tunjuk ni aku risau juga. Tunjuklah nak tengok. Risau je lah, Bob. Aku keluar rumah orang mak aku jadi. Oi. Alamak. Tak apa. Kacau lah ni kau ni, Ni Bob. satu. Ni satu. Ni antara benda paling mahal lah. Apa tu, Bob? Jam apa? Ni Itu pandai lah. satu, Pandai Bob. siapa yang tahu-tahu lah. Pandai-pandai apa? Tengoklah dulu je nama. Kacau, Bob. Aku tunjuk sekali je. AP. Ni macam AP, lah Bob. Zaid tak ada. Zahid pun pakai lah. Zaid pun pakai jam besi Bob. Ini kan patek. Okey, dia macam ni. Benda paling mahal dalam rumah aku sekarang ni, kalau ikutkan sekarang jam lah. Eh? Tapi ada lagi yang lagi mahal. Tunjuk, Apa dia, Bob. Apa benda? Tunjuk, Bob. Tapi dia tak ada kat sini. Dia dekat mana? Ada kat mana, Bob? Dekat rumah dia lah. Awet aku lah. Awet aku yang paling mahal dalam hidup aku. Pandai ya, Bob. Patut. Pandai ya, Bob. Patut dekat video tu perempuan tu kata orang lain tak nampak. Tak. Okey. Ni Tak sekejap. nampak Aku macam terangkan mana dekat orang kepak Malaysia dia supaya keluar. orang Malaysia ni faham. Okey, dalam podcast tu, awet aku ni dia nak cakap yang dia nampak side baik aku yang orang lain tak nampak. Tapi dia tak terkeluar ayat tu. Oh. Yalah betul lah kami kata tu. Bob. Betul lah. Okey, Bob. Han jujur, Bob. Messi kuluk, Bob. Messi kuluk. Apa yang kuluk? Tak, kuluk. Kuih siput. Siput, Bob. Itu jangan disangka. Ya, kencing lah, Bob. Orang Malaysia ni, Ayah kencing lah, Bob. orang Malaysia ni dia ingat apa? Kalau gemuk je kuih siput. Tapi dia tak tahu. Bob, aku tak percaya, Bob. Okey, kalau betul tunjuk. Tunjuk ah. Tunjuk lah. Wan, kalau tunjuk dengan kau kena ban, dengan aku pun kena ban lagi. Okey, Bob. Boleh kami nak tanya macam mana? Bob ada keyakinan. Maksudnya keyakinan Bob bawa diri dengan gelaran yang macam tu. Macam mana Bob ada keyakinan? Untuk Bob ada Simple je. teruskan masuk kehidupan Bob ke? Mesti ada Bob boleh share. Kalau kau tanya aku, memang dia akan efek hidup kau bila kau dah viral apa semua kan. Alah, benda tu normal lah. Tapi bagi aku, kalau kau still ada duit, kau tak kisah pun orang nak kata apa kat hang. Aku cakap bahasa ni lah, utara lah. Korang orang utara kan. Okay, so bila hang ada duit, orang kata apa pun kat hang sepatutnya tak kisah. Pasal benda tu. Bob, detail Bob. Bob, TTU seorang satu, Bob. Apa dia? TTU seorang satu, Bob. TTU seorang satu. Kami tak kata kat yang lah.
Lepas tu aku nak kena bagi sekarang macam mana ni? Lepas tu takkan bagi besok pula. Macam mana aku nak bagi kau? Aku tengah live macam mana aku nak bagi? Yang agak-agak, Bok. Okey, Zat, tanya bagi, Bok. Tadi kita sembang about ADV. Betul, Bok nak beli ADV, Bok? Betul lah. Sebab si Wan cakap, apa, ADV ni orang duk famous lah, orang duk hype kan ni. Dia nak beli dua. Dia punya motor dua tu nanti celet santum kan. Sebab dia nak cover berat dia. Kalau cantum dua, dia tak jadi motor dah, Wan. Apa benda? Kalau cantum Wait, dua... ini brother. Yang kaya tu apa, Wan? Yang kita kalau main GTA dia rumah sebelah. Adriman. Adriman. Dia bagi apa? Dia bagi Lion. Adriman. Cerita ni. Bok kaya lagi. Bok kaya lagi ya? Bok, kaya aku lagi. rasa Adriman bos, Bok. Bob. Adriman bos kau ke apa? Kita nak tanya. Tak ada, dia bukan Kawan, aku. apa Staff aku. Adriman? Terima kasih, Abang Adriman. Dia staff aku. Dia staff kau. Staff bok. Kau ingat aku tak nampak itu kat ni. Waktu santai Dia nak ada utara. dengan ada bodyguard Bob bersusun bodyguard dia. Apa yang cerita ni? Dia macam Santai ni lah. nak utara itu kau tengok. Kau tahu apa Yen? Ha. Bob pergi sana. Diikut je. Mana satu bos pun kau tak tahu. Abang Adriman, terima kasih nah. Semoga murah rezeki, bang. Aku cakap macam tu, kau cakap aku bohong. Susah betul lah cakap korang ni. Okey. Apa ni jaga lah kat Bob ni. Awak lah dia kata Bob boleh bohong. Betul. Bob betul lah. Bob betul. Bob dia Okey, jadi Bob. orang minyak tau. Netizen nak tahu bila Bob nak race dengan Mal Kodok. Okey, cerita dia sekarang. Rumah kodok. Aku WhatsApp dia pun dia tak reply. Adriman! Wan, Wan, mata tahu sikit Wan. Relax sudah. Adriman! Bang Adriman, terima kasih Bang Adriman. Cerita ni Bob. Tapi tak Adriman. Aku rasa Bob memang lagi kaya daripada... Betul lah. Bob Betul kaya lah. lagi ni. Bob lagi. Bob ada apa tu? Apa? Patik. Patik tu jam Bob. Relax sudah lah. Ediman tu budak aku lah. Dia bagi kau 2 layan pun kecoh. Aku boleh bagi 20 lah Wan. 20? Relax Bob, sudah lah Wan. sekarang, Bob. Okey Bob. Buktikan Bob. Bob, kau buktikan sekarang, Bob. Kau tunggu kau live nanti aku masuk aku bagi. Sekarang ni. Nanti, sekarang. Sekarang ni kita tengah borak pasal apa tadi? Betul lah. Kita tunggulah. Habiskanlah topik tu dulu. Okey. Tadi kita sambung topik apa? Bila kau nak lumba dengan Mal Kodok? Aku dah WhatsApp dia tak reply. Kau tahu aku cakap Mal kau Kodok Mal tak Kodok reply, tu. Dia penakut lah. So, siapa yang takut? Aku takut ke dia takut sekarang? Dia takut. Betul. Dia sebab dia dagu panjang. Takut terseret kena tah. Bob, kau memang gentle Bob. Tak ada orang segentle kau lagi. Bob, kalau kau gentle beli ADV 20 biji, kau lah, Bob. Gentle. Memang padu lah. Memang padu. Bob, beli, Bob. Bob, beli, Bob. Sekarang ni, Mal bagi tahu aku. Dia kata, nanti lepas kahwin nak race. Masalah sekarang ni, dia bagi alasan dia duduk main kayak dengan aku. Macam mana ni?